Pernahkah anda terbayang haiwan sebesar gajah boleh lari ketakutan hanya disebabkan oleh serangga kecil? Ya, musuh sebenar gajah bukanlah singa tetapi lebah. Walaupun kulit gajah sangat tebal, mereka mempunyai kawasan yang amat sensitif seperti mata, belakang telinga dan bahagian dalam belalai. Jika lebah menyengat bahagian dalam belalai yang lembut itu, ia akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat kerana terdapat ribuan saraf di situ. Disebabkan rasa takut ini, gajah mempunyai bunyi amaran khas untuk memberitahu kawanannya supaya segera beredar jika terdengar bunyi dengungan lebah. Menariknya, para petani kini menggunakan fakta ini dengan memasang pagar sarang lebah di sekeliling kebun. Cara ini terbukti berkesan menjauhkan gajah tanpa perlu mencederakan sang raksasa tersebut. Ternyata, saiz badan yang besar bukan jaminan untuk tidak merasa takut, bukan?